لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Di simpang jalan nak menuju ke Cameron ni, Pamak datang, tapi lama dah. Yang saya kasihi ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, my Muslim brothers yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dalam suatu majlis ceramah bagi memperingati sambutan Maulidur Rasul. Ramai orang tanya, bolehkah kita menyambut Maulidur Rasul? Wa ma hukmu bi an nahtafila bi Maulidur Rasul? Fala aslu la fa huwa bid'atun. Bolehkah kita sambut Maulid ni? Tidak ada dalam nas yang menyatakan bahawasanya Nabi menyambut hari jadi dia. Tak ada. Nabi tak pernah sebut ihtafilu bimaulidi. Tak ada. Habis kalau Nabi tak buat, kenapa kita buat? Kata Nabi Allah, yang cakap tu pun bila anak dia bawa kek, bubuh batang lilin 40 batang, bermakna 40 tahun. Suruh bapaknya tiup, dia niup juga. Ni dalam kata bid'ah ni. Itu kalau umurnya 40 tahun. Kalau umurnya dah 80 tahun, letak pula 80 batang lilin. Alalah tak makan kek, pokok lilin je datang. Salah seorang ulama Mesir tuan-tuan pernah menjawab dalam majalah tasawuf, apa hukum kita menyambut perayaan Maulid Rasul? Maka katanya yajuzu, hukumnya yajuz, harus. Wa asbaha wajib, dia boleh menjadi wajib tuan-tuan. Bila dia jadi wajib? Apabila datang satu zaman di mana manusia la ya'rifuna an-nas man huwa Muhammad bin Abdullah. Bila datang satu zaman di mana manusia sudah tidak kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah. Anak-anak kita lebih kenal pemain Manchester United daripada Muhammad bin Abdullah. Ibu-ibu lebih kenal Shahrukh Khan, suka makan tosai and curry plate, daripada apa yang Nabi suka makan. Kamu tahu ke Nabi suka makan apa? Siapa tahu? Gulai. Kalau orang Kuala kata gulai. Orang Parit, kampung bapa aku, gula. Pergi Parit, kalau nak minta kuah, jangan sebut gulai. Gula dibaginya. Gulai, kuah apa yang Nabi suka? Enggak, aku dengar bunyi kipek je ni. Tak jawab. Boleh jawab tak? Lagu. Itu makna selalu ikut ceramah aku tu. Buka kitab Syama'il.
Kita akan jumpa riwayat yang mengatakan Nabi ini apabila dihidangkan dengan gulai labu, maka selera makannya, banyak makannya. Tapi selera Nabi bukan macam kita selera sampai 3 besen lebur. Dan sabda Nabi, khairul idamil khal, sebaik-baik pencicah kuah itu adalah cuka vinegar. Cuka, Ustaz. Menggelegaklah perut kalau makan. Saya tak tahan cuka botol juga. Tak. Cuka yang disebut sebagai cuka taman, cuka buah-buahan, Nabi cukup suka. Dicicah dengan roti. Kata Allah, kenapa cuka yang jadi pilihan? Kerana cuka itu murah dan senang didapati, rakhis. Wa wajada fi ay buyut min al-bayt. Fi ay bayt min al-buyut. Terdapat di mana-mana sahaja rumah, baik orang miskin ataupun orang kaya. Itu cuka. Wala yahtiranna ahadukum, kata Nabi, dan jangan di antara kamu menghina-hina lauk tu walaupun murah. Jadi kita tuan-tuan ni dinamakan sebagai akhlak. Ini nak memperbaiki inner self kita. Jangan lemah hati, jangan rasa rendah diri ibu-ibu. Bila orang datang ziarah rumah kita, tak ada apa nak dihidangkan, yang ada TO. Jangan kita kutuk-kutuk TO. Kan kita selalu kutuk. Minta maaf ya, TO bodoh je. Tu dah ada nama dah. Pagi weh, boh. Tambah doh lagi buat apa? Bodoh. Dah hidangkan TO bodoh, kita meluahkan pula biskut lutut. Yang keras digang tu. Itu pun ada cara khasiat makan tu. Cicah dengan kopi, lembut, baru kokoh. Kalau tak, patah geraham tu. Kita meluah pula biskut lutut, kita hina, kutuk juga. Minta maaf lah ya, tadi teh bodoh, ini biskut bangok. Nabi mengatakan kepada umat dia, apabila kamu menghidangkan, when you serve something to the visitors, don't feel ashamed. Apabila kamu menghidangkan sesuatu pada tetamu, jangan rasa malu, walaupun ianya adalah semurah cuka sebagai pencicah atau buah. Ini akhlak, tuan-tuan. Dan Nabi pesan orang yang menziarahi az-zairuna, orang yang menziarahi tuan rumah, jangan dihina-hina hidangan tuan rumah. No, jangan. Takkan tengok dia kau tengok lah, dia tarik lah. Tak ada kuih-kuih kan, tarifah kan, popiang kan. Popiang tak ada, popiang ada lah. Pergi rumah masa banjir, tuan-tuan minta teh tarik, bayar. Kami datang ni, buat bantuan banyak ni, takkan tak hidang apa-apa. Lapak ayam, utama-utama. Takkan tak ada apa-apa pun, teh tarik ke apa-apa, teh tarik apa, cerek dia apa udah hanyut. Ini akhlak Islam. Faham murid-murid? Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nas linnas. Ahabbu isim tabdil. Kalau dalam bahasa Inggeris, biggest. Biggest tu tabdil. Besar, lebih besar, yang paling besar. Baik, lebih baik, yang paling baik. Good, better, the best. The best. Yang terbaik di antara hamba-hamba Allah itu siapa dia? Anfa'un nas. Orang yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kata mati Allah.
Ada disebutkan dalam satu lagi riwayat yang mengatakan ada manusia itu mafatihul lil khairi wa maghaliqul syarri. Ada manusia itu yang kalau duduk dengan dia menjadi kunci kepada kebaikan. Percakapan dia, perbuatan dia, fi'il dia. Sebagaimana Nabi SAW yang Allah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wahai manusia, pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, barang siapa yang inginkan akhirat dan juga inginkan kepada keredaan Allah. Jadi Nabi ni tuan-tuan adalah kunci segala kebaikan. Pada jasadnya tu baik, tengok lawa orangnya. Sebab tu tuan-tuan kena lawa, kena bersih. Gigi tu kosong. Nabi sebut siapa yang makan benda-benda berbau, bawang putih, apa tu, fajtanib, jangan dekat dengan kami, jauh. Pasal apa? Mulut tu boleh ganggu orang yang nak sembahyang. Makan petai campur jering dengan tempoyak. Tak dan gosok gigi, kumur-kumur, terus ngejar jamaah, angkat takbir, Allahu Akbar, tak sampai 3 minit, makmum sebelah mak dahsyat ni bau. Ni Nabi sebut, mulut pun bau, jangan ganggu saudara kamu. Kalau bau pun jangan ganggu saudara kamu, kata Nabi Allah, apatah lagi yang lebih teruk daripada bau. Apa dia? Perkataan dan percakapan. Man kana yu'minu billah wa bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik ataupun diam. Pasal apa? Kalau bau mulut yang busuk pun Nabi kata boleh ganggu orang lain, apatah lagi perkataan, percakapan yang busuk juga boleh mengganggu orang lain. Mengumpat, mencaci, mengeji, menghina dan menghina. Kata rahmati Allah, mulut kita ni umpama singa, kata penyakit. Umpama singa yang lapar, yang menunggu masa untuk menerkam mangsa. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita marah, Nabi kata kalau yang keluar waktu marah itu ialah benda yang jahat, lebih baik diam ibu-ibu. Macam ibu-ibu lah ya. Bila marah suami ni dia suka diam, dia malas melawan garang, akhir satu simpan boleh ni tengok. Jadi orang lelaki ni apa risau dia diam. Ibu-ibu ibu sini lah, ni cerita dekat Korea Selatan ni cerita ni. Ngong, awak dengar ke ni? Suami buat nohin, kata wakil orang. Muka sependa kata dia. Jadi suami pun malas nak gaduh-gaduh. Apa resap suami ni tuan-tuan? Dia ambil kunci motor, start motor, pergi kedai, betul tak? Kedai mamak bistro tu. Tunggu sampai habis tsunami baru balik. Sementara tu pesan, dia tarik gelas, buih atas. Buih atas dengan buih bawah tu basi, atas tu baru boleh. Tengok apa benda TV dekat kedai mamak tu, tengok jam, sejam dah, udah cool kot, baru balik. Rupa-rupanya ibu-ibu ya, dia tengok suami buat panggil waktu itu. Ada yang ekor suami ni sampai keluar rumah. Sambil mulut ni, tu lah. Nak lari tu. Babai. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, kalau rasa tak boleh sama. Kalau rasa kalau bercakap tu benda tu membawa dosa, maka hendaklah awliyasmut, kata Nabi. Ya. Kalau nak bercakap juga,
Marah, kalau cakap faliyakul khaira ibu-ibu. Apa dia? Marah. Macam mana nak keluar cakap marah? Nasihat. Tak ada masalah. Saya cakap ni abang benda yang betul. Umur kita ni dah tua. Tak tahu bila mati baru. Contoh minggu depan. Contoh 2 minggu akan datang. Mohlah malam ni kita dengar ceramah. Oh, itu isunya. Suami malah pergi, tuan-tuan, ibu-ibu ada. Nak tengok apa benda rancangan Ferodiza. Nak tengok Gegar Vaganza lah. Ada lelaki peminat setia drama swasta. Boleh bayang tak? Aku nak tengok drama swasta episod 1451. Apa episod ni? Yang lagi dahsyat, tuan-tuan, kalau musim bola lagi dahsyat. Sebab tu saya kalau musim bola malas keluar ceramah. Bila musim bola, saya tak tengok jadual ceramah, saya tengok jadual bola. Kalau perlawanan akhir, tak usah pergi. Ambil cakap lagi. Sebab kadang-kadang pengurusi surau yang telefon. Engkau tak? Malam ni tak ada. Apa benda? Kuliah dia tak ada. Kau apa? Bola tak akhir. Selangor lawan Kedah. Bola pukul berapa? Kuliah pukul berapa? Itu tak dia lepas asal orang nunggu lah. Saya belum sampai lagi udah kata tak ada. Mana pengurusi tahu tak ada? Dengan gelok tinggi dia kata apa? Saya pun tak ada. Pengurusi pun tengok bola dia. Habis hancur. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata yang sebaik-baik apa yang Allah sayang, diri dia itu bermanfaat pada orang, hatta bau mulut dia jaga. Itu manfaat tu. Hatta percakapan dia jaga. Hatta percakapan, tuan-tuan, apatah lagi yang bercakap itu ju'ala la yastakbiruna bima la ya'lamun. Antara yang menghancurkan dunia ni, tuan-tuan, apa dia? Apabila ada orang juhala, jahil, yang bercakap benda yang dia tak tahu. Hancur lebur dunia. Mula dihancurkan dunia ini, kemudian dihancurkan agama itu serta-merta. Kenapa? Bila kita biarkan orang yang jahil bercakap tentang agama. Habis tak tahu. Itu yang kedua, G25. Tak boleh tangkap orang berdua-duaan dalam rumah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita tengok prosedur enactment yang ada, nak mensabitkan orang berkhalwat ni bukan senang. Saya, tuan-tuan, biasa ikut penguasa jawatan agama. Kami pernah tangkap satu pasangan remaja di sebuah rumah. Ini cerita pengalaman saya tengok sendiri. Rumah sewa, tuan-tuan. Mereka ni pelajar. Umur muda lagi, 23, 22, muda lagi, tuan-tuan. Malam tu kami serbu dalam sebuah rumah. Mereka duduk dalam sebuah bilik. Serbuan tu dibuat lebih kurang, tuan-tuan, dalam pukul 2 pagi. Dan laporan itu dilaporkan oleh jiran-jiran sekitar. Tuan-tuan mati Allah. Bila ketuk, dekat 10 minit kat muka. Dia tidur nyenyok gambar. Bila dibuka, yang perempuan ni pakai baju kelawar. Yang lelaki ni pakai seluar jin, tidak berbaju. Bila disiasat, mereka bukan pasangan suami isteri. Tidur sekatil, satu selimut. Bila ditanya buat apa? Tak ada buat apa. Tak ada. Ada buat benda-benda yang dilarang oleh agama? Tak ada. Kami tak buat apa-apa. Yang penguasa yang agak berumur ni kata, rugilah tak buat apa-apa. Bodoh betul kamu. Habis buat apa kalau dah satu selimut berpeluh macam ni? Buat apa? Berzikir. Mungkin berzikir kot. Yang laki tak, astagfirullahaladzim.
Sambung yang allazi la ilaha. Tuan-tuan, minyak dengan hati boleh duduk dekat ke? Orang tak berkahwin, umur remaja, bolehkah bersangka baik tuan-tuan? Duduk dalam satu selimut, dalam keadaan lelaki itu pun tak pakai baju, minta maaf, spender dia tu ada di tepi tilam. Dia tak ada kata dia bentang tilam di bawah. Bila puan kuasa angkat, ni siapa punya? Tanya perempuan tu siapa punya? Perempuan tu ngeleng kepala, tak tahu. Tanya lelaki tu, ni siapa punya? Lelaki tu pun ngeleng kepala, tak tahu. Bila tanya, ni kamu punya kan? Tidak. Tak mengaku tuan-tuan. Tadi tidak tak buat apa, tak buat apa. Ni spender siapa? Bukan saya punya. Kamu pakai spender tak? Kata Pak Ustaz. Pakai? Mana aku tengok? Tak pakai. Apa ni siapa punya? Saya punya. Bayangkan tuan-tuan. Seluar dalam pun mudah terkeluar dari seluar. Agak-agak buat apa kamu duduk dalam? Tapi bila mereka tak mengaku, kita tak boleh cas zina. Dia cas khalwat. Kata cas khalwat bukan cas zina. Pada confirm dah. Lepas itu pengakuan yang diambil, mereka melakukan zina. Memang duduk dalam satu selimut. Apalagi dah buat tuan, apalagi nak buat. Kalau duduk dalam satu selimut, berzani. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tidak buat tata cara enactment tangkap ini, khalwat dan sebagainya, agak-agak tuan-tuan, zina ni makin berkurang ke makin bertambah. Sebab itu orang jahil tentang agama, tolong jangan cakap benda agama diatletkan dalam prime time pula tuan-tuan, menyebabkan orang ramai jadi lebih keliru. Ni yang kita bergaduh bid'ah ni. Kita bergaduh bid'ah ni. Doa bid'ah. Doa awal tahun bid'ah. Wirid lepas sembahyang bid'ah. Tahlil bid'ah. Talqin bid'ah. Tuan-tuan rahmati Allah, please. Kajian yang telah dibuat oleh profesor-profesor dan dibentangkan di kalau saya UM ke UKM, minta maaf. Antaranya Profesor Dr. Siddiq Fadil, dia ada buku tentang setiap kerja itu dibukukan. Dia mengatakan sebelum kita nak membid'ahkan perbuatan orang-orang, amalan-amalan orang Melayu yang dibawa oleh ulama dahulu ni, kena kaji dulu alam Melayu. Sebab apa tuan-tuan, lepas semayang wirid ramai-ramai secara jahriyah. Orang Arab memang habis je Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, senyap. Imam dia, mulut dia, ud'uni astajib lakum, itu je dengar doa. Tapi orang Arab tuan-tuan, bila imam tak baca, orang-orang Arab dididik dari kecil dengan zikir, dia tahu aku nak baca, dia tak bangun. Dia duduk, tunggu hingga doa. Orang kita, budayanya, kalau imam senyap, agak-agak tahu dah apa benda dia nak baca. Ada yang tercangak-cangak, kata orang Paris, tercangak, bangak, apa benda baca je orang tua ni. Oh, tak kedengar. Tu yang lelak, start motor, start Vespa, pergi pasar malam, pokok apa benda. Sedangkan dalam hadis menyebut, siapa yang sebut la ilaha illallah, diharamkan ke atasnya itu neraka. Yang menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Nabi sebut 33 kali. Banyak fadilatnya tuan-tuan. Dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Al-Ali disebut, kalau orang kita tidak dikepung, ditahan, dia tak akan dapat fadilat. Sebab itu budaya kita berbeza dengan orang Arab. Takbir raya. Orang Arab takbir raya, kita dengar macam tak raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam Allah. Lama fara'amta, wara'amta jumlah. Raya tak raya ni. Tapi kita di Malaysia tuan-tuan, mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allah. Menggelepok bibir.
mendatangkan khusyuk, maka hukumnya adalah harus. So kenapa kita bergaduh tuan-tuan? Sekarang berpecah pada dua. Ini geng punya, yang tu geng tak punya. Tuan-tuan mati Allah, budak-budak sekarang suka benda yang tak payah buat ni, cukup suka. Tambah budak-budak KBSM ni, dia juga suka tak payah talib bagus, tak payah Allah bila Allah punya. Apabila wujudnya golongan ni tuan-tuan yang menyalahi kita punya budaya ni tuan-tuan, yang menyebabkan kita nak tarbiyah melalui budaya tuan-tuan, bila dah tak ada, budak-budak seronoklah. Akhirnya lahirlah budak-budak yang malas ibadah, malas zikir. Hari ni ada budak kalau kita tanya, sebutkan ni bakal pengantin tuan-tuan dalam kursus nikah, cerita betul. Sebutkan jenis-jenis najis. Dia pun video jauh, senang je. Yang pertama, tai keras. Yang kedua, tai lebih. Yang ketiga, tai cair. Ambil dua. Ada yang ditanya, cuba baca niat mandi junub. Tersengih. Ustaz, saya yang bahasa Arab ni saya tak tahu lah, tak ingat. Saya nak baca bahasa Melayu boleh? Ustaz kata boleh. Allah Ta'ala faham semua bahasa. Baca yang Melayu. Dia pun baca. Dengar Ustaz. Ustaz dengar. Sahaja aku menganggap ada besar 4 rakaat kata Allah Ta'ala. Kan kisah bohong. Ustaz cerita. Ustaz Daud Cik Ngok tuan-tuan. Terkenal. Ia yang cerita. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, kita lihat hari ini dalam budaya kita yang jauh daripada Islam, yang tidak mendalami Islam, yang keliru dengan syariat Islam, tiba-tiba ada orang bercakap yang Nabi kata jangan bercakap, kalau tak tahu bercakap diam, tapi dia bercakap hingga keliru habis orang tentang syariat Islam. Ini yang kita tidak mahu berlaku tuan-tuan dalam masyarakat. Sebab itu Nabi sebut sini orang yang paling bermanfaat, orang yang paling yang disayangi oleh Allah Ta'ala daripada golongan hamba-Nya ialah orang yang bermanfaat kepada orang lain. So tuan-tuan, bercakap, berhujah, biarlah ada manfaat. Jangan nak membid'ahkan orang ni kodenya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa afdalul a'mal idkhal syuru' ala qalbi mu'min. Dan sebaik-baik pekerjaan itu, the best work is, sebaik-baik pekerjaan itu, amalan itu tuan-tuan, apa? Idkhal syuru' ala qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan pada hati orang mukmin yang lain. Diceritakan satu masa tuan-tuan, ja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biyadiha burdatan mansudah biyadiha, wa ma'aha burdah. Seorang perempuan datang jumpa Nabi, dia bawa burdah. Burdah ni tuan-tuan, ada yang kata serban besar yang letakkan di atas bahu. Ada yang panggil rida. Burdah ni kalau kita tengok kamus Barbawi, dia panggil gebur. Gebur tu besar berbenar, boleh buat selimut. Tapi maknanya serban yang besar yang orang Arab tuan-tuan kalau pergi Mesir, dia selalu pakai bunyi sejuk buat nutup bahu dia, supaya tak sejuk. Tu burdah. Datang jumpa Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, absuka hadhihi. Wahai Rasulullah, maukah kamu sekiranya aku berikan burdah ini, kain ini, yang aku tenun dengan tanganku? Ibu-ibu apa, kain kalau tenun mahal harganya, betul. Kain tekat songkit tu, antara kilang dengan tenun, mahal tenun. Sebab tu kalau tanya orang yang jual sampin yang tenun tangan ni, boleh mencecah sampai RM30,000 tuan-tuan. Saya pun terkejut. Sebab tu dia kata, Ustaz, kalau yang pakai yang RM30,000 ni, kalau kita pakai, perut borai pun nampak straight. Tapi kalau samping yang RM80, dah RM80, kita minta murah lagi. Memang apa balu nafsu dia Ustaz. Tu pun tarik atas turun bawah Ustaz, tarik lagi turun bawah Ustaz. Nak murah lagi, kata pelaga, ada, guna kain pelekat cap gajah duduk, lagi murah. Jadi tentara mati Allah, perempuan ini amat mencintai Nabi.
Dia tahu Nabi ini walaupun dia seorang pemimpin dua negara, tetapi pakaian Nabi tidak sama macam pakaian pembesar dan Raja Rom dan Parsi. Wa ma lahuma minad dunya dah. Nabi tidak macam tu tuan-tuan. Nabi tidak bila memerintah dia Mekah Madinah terus jadi resam orang Rom dan Parsi. No, pakaian Nabi tetap pakaian al-abdu sawbuhu kal-abdi. Pakaian dia tetap pakaian hamba. Allah kita. Jadi umpan ni pun bawa satu kain namanya burdah, tenun dengan tangan bagi pada Nabi supaya Nabi pakai biar lawa sikit kain Nabi yang usang itu, lusuh itu diganti. Faqala na'am, ini Nabi. Bila perempuan tu kata, wahai Rasulullah, maukah kalau aku berikan kepada kamu kain burdah ini? Kata Nabi, faqala na'am. Nabi kata, ya. Sahabat yang merawikan hadis ini pula menyatakan, wahwa muqtadun ilaiha. Ya. Nabi ni bukan orang yang suka minta-minta, tuan-tuan. Kita ni suka minta, kita ni suka minta. Haji, pencen dah keluar ni, belanja lah, dia cari. Takkan dah nak terkut sangat, tengok masing lah, semua keluar kan. Nabi dah. Tapi kenapa Nabi ambil pemberian wanita itu? Wa muqtadun ilaiha. Nabi benar-benar desperate memerlukan bodoh itu. Kenapa tuan-tuan? Kain yang Nabi pakai dalam jubah itu sudah usang dan lusuh. Memang hukumnya ganti baru. Dapat pemberian itu, Nabi seronok tuan-tuan, hati dia rasa riang gembira. Nabi balik ke rumahnya, Nabi tanggalkan kain yang lusuh. Wa ja'alaha idara, kata riwayat, Nabi jadikan kain burdah serban itu, ya, kain yang dipakai dalam jubah. Kemudian Nabi duduk dengan para sahabat. Tengah duduk tuan-tuan, tak sampai berapa minit, seronok dengan kain baru tu. Fara'aha rajulun, tiba-tiba seorang lelaki miskin nampak kain Nabi yang baru. Tertarik dia dengan kain Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ma ajmala hadhihi ya Rasulullah. Ma ajmala hadhihi ya Rasulullah, taksuniha. Wahai Rasulullah, cantiknya kain yang kamu baru dapat ni. Cantiknya kain yang baru kamu dapat ni. Bagi ke aku. Sudah, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kalau dapat baju raya, pagi raya mana raput perangai? Orang dah nak semayang raya dekat cermin lagi ni. Selamat. Ni tengok. Lepas tu pergi semayang pula, Allah tak khusyuk. Kenapa? Duk tengok baju raya orang. Tak lawa baju aku dah balik. Ini pink ni, kebondal dia. Tengok baju Tok Siap. Ini 3 tahun lepas ni baju. Dia hafil Tok Siap 3 tahun dia lepas ni baju. Tuan-tuan, maknanya baju raya tu seronok kita dapat. Betul tak? Nabi baru bergaya dengan kain baru, tiba-tiba orang minta. Tuan-tuan, apa jawapan Nabi? Na'am amla. Yes or no? Yes. Tak ada pula Nabi kata, tunggu, kami nak mesyuarat dulu, tengok macam mana bajet yang akan dikeluarkan yang kita akan bagi. Tak ada. Tak ada, Nabi tak sebut macam itu. Boleh. Tapi kita tengok pada apa nama masalah apa orang tak faham apa. Nabi kata, na'am, kamu dah okey. Tunggu Nabi tuan balik rumah dia balik. Nabi tanggalkan balik burdah baru tu tuan. Nabi pakai balik kain lusuh. Nabi ambil kain baru ni tuan. Nabi beri kepada rajulun, lelaki yang minta. Maka benar sabda Nabi tuan-tuan, idkhal syurur ala qalbi mu'min aqal a'mal ila Allah. Memasukkan kegembiraan pada saudara yang susah, saudara yang kesempitan wang,
Saudara yang rasa perit ekonomi yang teruk ni, tuan, kita bagi seronok dengan bantuan keuangan dan sebagainya. Itulah sebagai amalan yang Allah suka. Ni kata Nabi dalam kitab Masaihul Ibad. Saya dicakap je bergedegor. Tapi jangan kau meminta pula jubah aku malam ni. Kan boleh harap ni. Kalau ada yang kata, Ustaz, lama jubah Ustaz nampak, belang-belang pula, tak pernah nampak. Inilah Ustaz dah baca hadis tadi, bukan main. Dan Ustaz kata Nabi kalau orang minta tak pernah nolak. Jadi Ustaz ni, Ustaz pewaris Nabi kan, ulama pewaris Nabi. Ini Ustaz kami nak jubah Ustaz. Bodoh. Bodoh kecil Ustaz pun kami nak juga. Sampai kecilnya orang. Ustaz dah pakai seluar jubah kan? Pun nak juga. Allah tuan, habis semua aku pun habis. Kalau itulah permintaan tuan-tuan malam ni sekarang, saya jawab dengan dua jawapan. Pertama, berbentuk soalan. Aku nak balik pakai apa? Takkan nak bungkus dengan jadah ni? Jangan, skandal pula sekarang. Kedua, saya akan jawab, boleh. Boleh belah lalu. Tuan, dalam kitab hadis namanya Babul Isarah, Nabi ini seorang yang very concerned, very sensitive to the force. Dia adalah orang yang ambil berat dan amat sensitif kalau ada orang miskin yang meminta. Para sahabat kata dalam riwayat ini, kalau kita baca disambung lagi, marah pada lelaki yang minta. Mereka mengatakan, apakah kamu tidak tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diminta tak pernah menolak? Lelaki ini jawab, aku minta sebenarnya bukan sebab aku ndak, sebab aku ni dengki ke apa tidak, tetapi supaya kain yang Nabi beri itu menjadi kain kapan aku bila aku meninggal nanti. Ni cara rupanya sahabat ni minta bukan sebab keduniaan, tamak dan sebagainya, cantik nak bergaya tak. Tapi dia minta mudah-mudahan kain yang dipakai oleh Nabi tak berapa minit tu akan menjadi kain kapan dia apabila dia mati nanti. Tuan-tuan, ada pula anak murid pengajian tanya pula soalan, kata Ustaz, kenapa tak ambil kain Nabi yang lusuh tu? Dok tanya itu manalah aku tahu. Aku tak tahu pada tempat kejadian, aku tak ada. Ulama kata waktu itulah ceritanya. Tak ada orang kita ni yang dia fikir lebih daripada Ustaz lagi. Kata mati Allah, idqal surur ini banyak disebut oleh pakar-pakar psikologi. Hadis ni hebat tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau mengikut sunnah Nabi, mencintai Nabi, sebab kata ulama, man da'a bi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi' bi sunnati fa da'wahu kadhib. Barang siapa yang mendakwa dia cinta kepada Nabi tetapi dia tak pernah nak ikut sunnah Nabi, dia rasa muncin rimeh ikut Islam ni, maka dia pembohong atas nama Nabi. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Nabi boleh memasukkan kegembiraan pada hati mukmin yang lain, tuan-tuan pernah nak masukkan kegembiraan pada hati orang lain? Pernah tak tuan-tuan masukkan kegembiraan pada hati jiran-jiran tuan-tuan? Nabi sebut tak beriman kita ni melainkan kita berbuat baik dengan jiran. Tuan-tuan, contoh tanam pokok mempelam apple manis, rasanya pokok tu besar, daun-daunnya masuk dalam rumah jiran, pagar jiran, tapi jiran tak pernah dapat buahnya. Jiran hanya dapat daunnya. Daun kering sapu, sambil nyapu dia mutuk mati hangus. Hampir punya tuan romok dapat daun je, bakar daun, buah tak pernah menghasil. Tuan-tuan, ni saya tanya kan, ada tak kes macam tu? Sebab tu tuan-tuan, apabila jadi macam tu, tuan-tuan kena, kalau tak sebulan ataupun sebulan ataupun dalam bulan-bulan ataupun sekali lah dalam tahun, kalau buah tu berbuah tuan-tuan, kalau berbuah kena flower. Assalamualaikum Haji, minta maaf lah,
Dan saya ni masuk sebelah, kadang-kadang Haji sapu daunnya. Tak balik, ini dia. Saya bagi mempelap apple 3 plastik. Boleh tak tuan? Bila tuan-tuan bagi mempelap apple 3 plastik, seronok tak jiran sebelah? Seronok tak? Tidakkah disuruh memasukkan kegembiraan itu sunnah Nabi? Ni dah kita perli-perli. Dah anakku sana tu rasa ada 3 jambak. Udah tinggal setengah jambak ni. Ada orang makan ke? Itu kalau suruh itu memasukkan, bukan mengembirakan hati. Itu menyakitkan hati. Bila menyakitkan hati, kita berbohong atas nama, kita ceritakan Nabi. Boleh tak? Anak tuan-tuan dapat motor baru, maklumlah ayah penyayang. Tuan-tuan pula banyak duit, beli motor macam tu lah, bunyi depan laman rumah. Sebelah orang bukan Islam, non-Muslim, Mr. Raju. Ayo, tambah sikit pelan lah tambah, jangan press ini macam lah tambah. Saya punya anak mau tunggu tidur. Anak kita sambil press buat lagi kat sini. Bapak. Oi ayah, ni motor saja. Bapak dia bukan punya bapak. Ini tuan-tuan, kalau kita tanya kenapa kamu Islam, dia akan jawab kerana bapak aku Islam. Kena bapak, aku dulu pun Islam. Kena bapak, aku dulu pun Islam. Kena bapak. Hari Islam bapak kamu nama. Jiran ada 3 jenis. Yang pertama, jiran yang ada qarabah, silatul qarabatul bainana wa bainahum. Jiran yang ada saudara mara dengan kita. Maknanya yang sebelah tu pak anda, belakang rumah sana sikit tu pak ngah. Oh, yang depan baru pak cu. Macam ayah saya lah, kecil-kecil naik van langis, aku ingat ni, pergi layang kanan kampung 7 beradik. Anak saya lah, aku 7 beradik. Dia bawa naik van langis Toyota. Masa tu tengah keluar iklan langis ni mantap lah, sekarang tak ada kurang. Daripada Senin tu nak nyala ke Parit tu tuan-tuan, sepanjang jalan bapak aku pen, aku saudara pula 2 kuku pen, tu pengantar moyang duduk, saudara semua. Sampai dekat Cangkak Parah, ada segawanan lembu. Aku pun bergurau dengan bapak aku, abah, yang tu saudara belah mana? Perkotak aku. Dan jiran yang pertama ada kekeluargaan. Orang dulu kan suka duduk dengan adik-beradik sebelah blok. Yang kedua, jiran seagama tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Tak ada. Dia bukan fakih kita, bukan pakcik kita, tapi dia seagama dengan kita. Yang ketiga namanya jiran yang bukan seagama dan bukan saudara kita, iaitulah orang-orang bukan Islam. Tiga jiran ni kata Nabi, kata Islam, wajib buat baik kepada mereka. Betul anak prek marah tuan-tuan, kamu ni apa prek kat sini? Tengok jiran-jiran ni semua usia dengan kamu nak prek dekat padang permainan. Tak ada apa, abang nak kes. Best tak. Contoh kalau kita anak prek, kita tak tegur, kita tunjuk bagus, lagi kuat, bagus. Abang boleh motor, best kan. Tengok dia naik motor besoknya. Barin atas motor, brake dengan tangan, bukan dengan kaki. Nganggur tiang-tiang ni. Kawan-kawan yang mampit sekali di belakang, berhenti, ingat sedih. Tak, tapi gelak. Apa kata? Alhamdulillah, kata kawan-kawan mampit dia.
Kenapa pula alhamdulillah dia mati accident? Matinya itu di jalan yang lurus. Okey, tak ada kola-kola, jalan tu straight. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, idkhal syurur, kita kena mengembirakan hati orang lain. Itu sunnah Nabi. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan orang rumah, selalu nak gembirakan hati orang rumah? Selalu nak tuan-tuan gembirakan hati isteri tuan-tuan sebagaimana Nabi SAW buat pada Aisyah? Selalu nak. Satu riwayat mengatakan Nabi suka duduk dengan Aisyah dan Nabi akan tanya tentang apa yang Aisyah suka main. Dan satu riwayat mengatakan Aisyah ada satu anak patung kuda yang ekornya bersayap. Ekor bersayap lah. Kuda tu bersayap. Nabi kata kuda ada sayap. Aisyah kata kuda Nabi Sulaiman kan bersayap. Aisyah sembang benda yang kita kena turunkan level dia bapa-bapa. Misalnya apa? Sembang dengan isteri serius tu, gelap-gelap. Ada apa? Betul. Besar yang tu. Itu kan. Mentang-mentang lah askar kenal besar. Baiklah. Aku tahu ya. Tapi itu kata kan, kalau kata itu tak usah berbini lah. Duduk penjara, jaga penjara lah. Adalah Nabi itu rajulun lainul kalam. Nabi itu lelaki yang lainul kalam. Kata-katanya romantis. Balik dia panggil ya Aisyah tu. Kadang-kadang balik rumah, ya Umairah. Tuan-tuan dah dengar lah kan. Ya Umairah, I see pipi merah. Nak panggil tak? Isteri dengan nama-nama yang isteri suka apa-apa. Ada panggil tak? Balik rumah panggil apa rumah? Woi Miguel! Ambil ikan dia! Tak ambil, isteri tak kedengar. Pasal? Dalam bilik. Woi haram! Je, keluar. Macam tu ke? Jadi, saya minta tuan-tuan balik nanti. Change your wife. Tolong tukar panggilan tuan-tuan pada isteri. Boleh? Mulakan dengan Anja. Boleh? Pak Haji boleh dia? Yang 80 tahun tak ada masalah. Yang 3 kursi pun tak ada. Boleh tuan-tuan? Ayang. Boleh ibu? Boleh? Anja. Ini ayang. Boleh? Saya ceramah di layang kiri. Ingat ni. Masa mula ceramah ada seorang orang tua veteran tu. Serius muka. Nandor kat dinding tengok aku. Tak kelak langsung. Tapi bila sampai part saya kata riwayat Nabi suka panggil Aisyah dengan nama-nama yang Aisyah suka. Antaranya Umairah, si pipi merah. Dan saya bagi tahu ni yang veteran-veteran balik karang. Tolong panggil isteri dengan panggilan ayam dan anjing. Orang ini dari nyandok, duduk straight tengok aku untuk sudah. Marah aku ni. Tiba-tiba dia menyampuk. Dia kata, Ustaz. Ya saya tadi. Awak udah terah dah. Terah itu terah. Awak udah terah dah di rumah. Tapi itu hasil ayam tu. Tahu apa kata orang betina teman? Orang betina dia kata isteri. Orang tarik orang betina. Tahu apa kata orang betina teman? Dia kata apa ni? Udahlah awak nak terberak aku dengar. Jadi ibu. Janganlah terberak pula dengar. Bila suami kata Anja, jawablah dengan ya ayam. Kita kali suruh memasukkan kegembiraan pada hati isteri itu. Ada pekerjaan yang Allah suka dan sunnah Nabi. Boleh tak? Boleh. Balik ni buat. Dan Nabi suka pegang telapak tangan Aisyah ni. Tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Sebab Aisyah ni dia kerja keras tentang di dapur memasak.
Antaranya mengisap gandum menjadi tepung buat roti. Keras kerja tu, hard working. Jadi Nabi ni nak bagi Aisyah ni seronok, idkhal surur, memasukkan hati dia tu seronok, perasaan seronok. Nabi suka pegang tangan Aisyah, digosoknya tapak tangan. Ibu-ibu di belakang sana, ada tak suami buat apa itu lepas ibu-ibu memasak? Ada tak dia? Bunyi jalan raya dia lagi kuat daripada dalam. Ada tak ada ibu-ibu? Haram. Bukan makruh dah. Haram pun. Jadi bapa-bapa tolonglah. Balik ni buat nombor 2. Tadi anjing ayam kan? Balik ni tak payah sampai rumah kalau dia ada sana sini. Masuk kereta garang, pegang tangan dia, gosok. Rasa tak tuan, kadang-kadang ada parut sebab terkena minyak panas. Jadi bila rasa ada parut tu, pegang, tenung matanya, cakap dekat dia je. Kenapa yang je? Rupanya orang perempuan ni kata bila kena gosok tapak tangan, dia mengelupa, mengelinyur ni. Sambil nyetok kaki dia punya Allah. Ini masuk ni. Kau memang nak terlerok. Boleh ibu? Balik nanti minta suami gosok tapak tangan sebagai motivasi kita bermasak. Boleh ibu? Macam pasangan veteran ni cerita motivasi tuan. Dua-dua dah veteran. 70, 60. Jadi suami ni tengah baca surah Al-Baqarah. Isteri ni menung tengok keluar tingkat. Suami ni sambil baca, sambil tengok rumah. Sambil baca, sambil tengok rumah. Suami ni pun kata apa? Mika menung manjang ni, menung jauh ni ngapa? Kata apa abang? Oh, teringat zaman kita muda-muda mula-mula kahwin dulu. Kalau duduk-duduk kafe ini, abang suka ambil tangan saya, gigit-gigit jari. Sekarang abang tak gigit-gigit, gurau-gurau kopi tu dah. Suami ni pun bangun, tuan-tuan campur surah Al-Baqarah. Okey lah, kata suami. Tapi suami ni tak ambil tangan isteri dia untuk digigit, dia terus masuk dalam bilik tidur. Isterinya heran, isterinya pun panggil lah, awak kata nak gurau gigit-gigit jari saya, tu masuk bilik pasal apa? Dengar sayup-sayup suami dia jawab dari dalam bilik. Lah, ambil gigi palsu aku, bukan ada gigi dah. Kalau gigit dengan gusi, takut-takut sampai siku tak terasa. Termati Allah. Apa lagi sabda Nabi lagi? Yadrubu anhu jau'an atau yakshifu anhu karban. Telah memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin yang lain. Antara amalannya Allah suka apa dia? Menghilangkan rasa lapar daripada saudara. Tuan-tuan, hari ini ramai orang lapar, tuan-tuan, kerana tak ada duit. Kita baca berita, tuan-tuan, ada orang mencuri setin susu. Bila tanya kenapa curi susu ni, sebab anaknya lapar. Allah SWT. Ada orang tuan-tuan kita tengok dalam rancangan bersamamu makan siput khinzir. Nama sopannya lah. Nama tak sopannya siput babi ke lah. Dalam bersamamu saya tengok, saya nangis dekat tengok rancangan tu. Makan benda tu. Masya Allah. Ada orang tuan-tuan yang kami jumpa di Malim Nawar dengan Cik Sofi ni. Betul, Cik Sofi dia buat air ni tuan-tuan. Niat dia nak membantu anak yatim orang miskin. Jadi bila ada duit yang tuan-tuan bagi beli di sumbangan, kami bawa tuan-tuan pada orang miskin. Kami pergi di Malim Nawar, tuan-tuan, ada seorang ibu, anaknya 8 orang. Dia lebih ya, 8 orang. Suaminya lari tengah malam. Allahu Akbar. Bila kami bagi bantuan beras, gula, minyak masak ni tuan-tuan, patut orang yang dapat ni gembira. Dia masih termenung. Pasal apa tuan-tuan? Dia ditinggalkan suaminya ketika tengah malam. Kerana apa? Suaminya tak mampu lagi dah nak menanggung keluarga. Ibu-ibu di belakang tak apalah, masih ada suami lagi.
Kalau bangun tengah malam pun bukan lari, kencing malam, kencing manis, tak apa ni. Lepas tu tidur balik atas katil. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, apabila berada dalam situasi begitu, ekonomi begitu, barang siapa yang menolong saudara dia, menghilangkan rasa lapar, itulah amalan yang akan memasukkan dia ke dalam syurga, kerana Allah menyintai perbuatan itu. Nabi kan tuan, satu hari di bawah secawan air. Dia banyak rawi, dia banyak riwayat, banyak susul galur jalan. Utiya ila Nabi SAW ina, dibawa kepada Nabi satu gelas, satu cawan, satu buket yang di dalamnya susu campur madu. Ada riwayat mengatakan Nabi berpuasa di Masjid Quba. Masa nak berbuka, orang-orang Ansar bawa Nabi. Sama juga cerita dia, satu bekal di dalamnya susu campur madu supaya Nabi sedap minum. Dan sesuai dengan taraf Nabi, VVIP, very very important person. Jadi maka nak jamulah VVIP ni pemimpin. Bila Nabi dah jadi pemimpin, the number one in the country, mestilah layanan hospitality-nya kata mesti hebat, mesti berprotokol. Sebab orang Madinah, mereka biasa tengok orang Rundan Parsi macam mana mewah. Macam itulah tuan-tuan. Kalau pemimpin nak datang surau ni, AJK mesti kelang kabut, betul tak? Mesti mesyuarat apa nak dijamu, betul tak ibu-ibu? Jadi kita bincangkan minumnya dulu. Jadi ada yang kata, saya cadangkan jangan sirap semata-mata. Kita mesti tambah susu. Jadilah ia sirap bandung. Pengurusi kata, cantik. Baru sesuai dengan menteri ni. Ada seorang JK semangat lagi pula. Cadangkan, saya cadangkan. Kita tambah lagi. Pengurusi kata, oh, tambah apa pula? Jangan semata-mata sirap susu jadi sirap bandung, kita tambah lengkong, jadilah ia sirap bandung lengkong. Ada seorang lagi ke nak cadang juga, macam-macam ni. Punya excited nak cadang. Saya. Aku mesti kata, maaf, tambah lagi. Apa pula cadangan awak? Saya cadangkan kita jangan bubur sirap susu, sirap bandung, sirap lengkong. Saya cadangkan kita tambah lagi bahan buat cendol. Jadilah dia sirap bandung lengkong kingkong. Pengurusi kata jangan mabuk apa tu nanti. Begitulah Nabi. Tapi bila diletakkan pada Nabi gelas yang berisi susu campur madu, Fakariha, kata riwayat, Nabi tak suka. Orang kata Nabi tak suka. Orang Madinah, para sahabat kata apakah Nabi tak suka sebab tak sedap campuran itu, atau Nabi tak sudi? Tak. Nabi kata syurbatan fi ina'in wahid. Aku diajar oleh Allah Ta'ala. At this moment, my God taught me. Allah taught me. Allah ajar aku supaya jangan minum benda yang mewah. Madu tu mewah, tuan-tuan. Sebotol madu tualang saya ingat RM100. Sekarang dah RM100 lebih. Masa saya ngajar di Kampung Gajah, orang jual madu tualang ni bawa madu tuan-tuan yang asli. Dia tunjuk dia berapa lah, dia tonggingkan botol. Dia kata kalau tongging botol berbuih banyak turun, tu campur gula. Tapi kalau tonggingkan botol tu tuan-tuan, nampak macam tak bergerak pun, pekat, tu madu asli. Saya pun tuan-tuan tengok berkenan, teringin sebab asal ini sunnah Nabi minum. Nanti saya ceritakan kenapa Nabi tak minum at that moment ketika itu. Saya pun kata berapa, dia kata 100, mahal-mahalnya. Kurang boleh. Ni yang payah bila berniaga kat ustaz ni. Dia buat muka terabul. Ni yang payah ni. Saya kalau tak ikut ustaz sekarang, takut kena sumpah jadi batu. Alhamdulillah, jadi second bear pula.
Boleh ke kurang sikit? Okeylah, Ustaz. Tak apa. Bagi Ustaz, berapa Ustaz dah? Saya kata ginilah, separuh daripada harga 100, 50. 50? Hei! Wah, bujur lagi 17 harakat. Hei! 10 kali jatuh, 5 kali patah. Kira. Bukan senang, Ustaz. Sampai Ustaz, kalau nak 50 tak apa, saya tukar sikit botolnya, kenik sikit. Kecil botol dendam. RM50 ada so ini je dendam botol. Kata rahmati Allah, maknanya madu ini mahal. Di mana-mana pun sejarah mengatakan madu, minuman orang mewah. Dan Nabi bukan tak makan madu, tak minum madu, tapi at that moment, pada masa itu, di hadapan Nabi, amamahu, di hadapan Nabi ada orang-orang muhajirin. Antaranya Suhaib Ar-Rumi, kata yang dulu koprat di Mekah. Tetapi kerana iman dia, perjuangan dia dengan Islam, istiqamah dia, fastaqimu bil Islam, dia dihalang daripada membawa harta dia untuk membantu perjuangannya. Kafir Quraisy, pemimpin kafir Quraisy mengatakan, anta tamaka tawa anta, kamu datang ke Makkah dalam keadaan kamu itu hakiran, miskin, apa kedana, hina dina. Tiba-tiba kamu jadi kaya, kamu nak bawa betul kamu pergi dengan Muhammad ke Madinah. Tak, kami takkan benarkan. Tuan-tuan, apa kata Suhaib Ar-Rumi? Apakah dia takut? Oh, macam tu ke? Oh, tak ada tender dah lepas ni. Oh, tak ada dah. Projek pun tak ada dah. Habis dah. 3,5 juta. Habis. Oh, tak jadi dah. Suhaib tak jawab macam tu. Suhaib tidak memikirkan keduniaan kakak, tapi dia mengatakan, apakah pandangan kamu kalau aku tinggalkan semua harta aku kepada kamu? Apakah kamu izinkan aku berhijrah dengan kekasihku Muhammad? Ya, kata pemimpin Quraisy, kalau kamu nak hijrah, tinggalkan. Pergi hijrah. Apa kedana kamu? Ni adalah riwayat Nabi kata, Rabi' al-Bai' Aba Yahya, Rabi' al-Bai' Aba Yahya. Telah berjaya jual beli Suhaib Ar-Rumi ini. Telah berjaya jual beli dia. Apa dia jual beli dia, tuan-tuan? Suhaib membeli syurga dengan harta. Selesa pinggang, tuan-tuan, pergi ke Madinah. Tiba-tiba Nabi dihidang dengan minuman yang mewah. Tekak Nabi tak tergamak untuk minum. This is the very great leader, tuan-tuan. Kalau kamu nak bercakap tentang kemiskinan, kamu kena rasa bagaimana rasa orang miskin. Kalau kamu nak bercakap tentang kefakiran, kamu kena rasa bagaimana rasa tekak dan perut orang sakit. Itulah Nabi SAW yang wajib kita cinta dan sayang. Faham murid-murid? Boleh-bolehlah. Tentara mati Allah. Yang terakhir, don't worry, pukul 9 kita habis. Don't worry. Jangan gelisah. Jangan tengok jam. Aku seorang je boleh tengok jam. Siapa tengok jam, aku balik botol ni. Jangan marah. Apa lagi tak tahu? Oh, step, sampai kopi ni lah. Ya? Ni rakaman TV ke apa ni? Bukan ya? Ya? Apa dia? Balik polis. Balik aku takut. Untuk ni lah, tak apalah ya. Apa lagi tuan-tuan? Au yakshifu anhu karban, au yaqdilahu dainan, kata Nabi, atau menghilangkan kesusahan pada orang lain. Ataupun kita membayarkan hutang bagi orang yang benar-benar nak berhutang. Contoh ada orang kata, Ustaz, saya nak minta bantuan zakat. Kenapa? Sebab saya berhutang tak boleh bayar. Apa hutang tu? Saya hutang dengan bank, Ustaz. Okey, apa sebab hutang dengan bank tu? Masa tu, Ustaz, saya tukar sport ni. Lepas tu, Tuan-tuan rahmati Allah, hutang yang dimasuk oleh Nabi ni berhutang sebab tak boleh makan. Berhutang sebab baju koyak rabah, tak ada benda nak pakai, nak beli baju, berhutang dengan orang. Maknanya berhutang itu muhtajun ilaih. Benar-benar kita memerlukan hutang untuk sara hidup yang kalau tak dibuat, tuan-tuan, kita ni merana.
tuan-tuan hutang beli vapor. Vapor 500. Pinjam bank rakyat 15,000. Berapa vapor boleh beli? Aku pun heran tengok orang isap vapor ni, orang isap handphone ni, tengok. Handphone pun ada sesuatu tu rasak tuan-tuan. Kegilaan vapor ni tuan-tuan, sampai ada orang kata Tok Romoh pun pakai vapor sekarang. Bila orang mengadu, kata kita pertama sekejap. Ingat berapa kemian dia isap vapor? Kau rasa kemian. Tuan-tuan pukul sport rim, hutang. Elok kaya 14, naik 15, 15 sampai 17. 17, besar dah sport rim tu. Kaya getahnya pun kata orang barik, udah lepio. Tanya lagi, ada tak kedai sport rim besar lagi daripada ni? Ada. Kat mana Ustaz? Yang jual tayar kereta tu. Tuan-tuan, ini yang betul-betul dia susah. Kita tengok dia berhutang. Sebab apa dia berhutang? Hari tu dia beli makanan berat. Sebab anaknya udah berguling-guling, tuan-tuan. Pasal apa? Lapor. Orang macam ni tuan-tuan kena tolong. Kalau tuan-tuan bagi hutang, tuan-tuan bagi tempoh. Bila bagi tempoh, tuan-tuan dia tak dapat bayar, tuan-tuan bagi tempoh lagi. Bila bagi tempoh, tuan-tuan dia tak dapat bayar, tuan-tuan bagi tempoh. Bila tak boleh bayar, tuan-tuan halalkan. Orang macam ni, syurga cepat. Boleh tak? Ya? Agak-agak boleh dah Pak Rabi? Boleh tak? Sebab itu kata rahmati Allah, Nabi SAW adalah manusia yang wajib, yang Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sebab Rasul ini tuan-tuan, wa ma atakum fakhuzuhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kamu kena ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kamu tidak membuatnya. Sebab apa tuan-tuan? Taat kepada Allah dan Rasul itu taat mutlak. Tapi wa uli amri minkum, Allah tak sebut wa ati'u. Takutnya wa uli amri minkum. Sebab taat kepada pemerintah itu ada syarat dia. Selagi mana syarat dia itu tidak melawan perintah Allah, kita wajib taat. Tapi kalau perintahnya itu melawan perintah Allah, kita tak wajib taat. Bapa kalau ikut kepada akhlak Islam wajib taat. Tapi kalau bapa suruh anak dia yang sulung, "Halo, beli nombor ekor je, 4 Magnum." Anak wajib taat ke tak wajib taat? Tak wajib. Malah anak boleh nasihat bapa, jangan main judi. Judi itu rijsum min amali syaitan. Judi itu kotor, jijik, najas daripada kerja syaitan. Bapa boleh kata, aku ni bapa, kamu tuan. Kamu mana tahu? Semalam bapa mimpi yang bagi nombor ekor ni orang tua serban besar, jago putih, misai putih. Sebelum bagi nombor ekor, la haula wala dia bunyinya. Tuan-tuan, jumpa kaki ekor, tanya. Tuan-tuan nak berdakwah ni tanya. Saya tanya, seorang pemandu tak sebut kaki ekor, ada 8 orang geng dia. Kalau orang kata rumah tu ada jin, dema 8 orang ni pergi cari jin tu pun lari dari rumah tu. Sampai dia bercerita kepada saya, Ustaz kata, yang lawaknya kami pernah pergi satu rumah, ada jin, dia kata boleh bagi nombor. Kami pergi Ustaz, menurun tuan-tuan, seorang ni jadi juru bicara jin ni. Jatuh sejelupuk pensan, bangun duduk sila balik, mata merah, suara berubah. Jin dah masuk dalam. Jadi yang 7 orang lain ni tanya Datuk, tak siapa bagi Datuk Seri Wallahualam. Datuk datang ni nak minta nombor. Tahu jin tu jawab apa? Jin tu kata, "Hei, aku jin Islam. Berjudi tu haram." Kata balik saja 5 malam. Balik saja 5 malam tu. Lepas tu Ustaz, apa lagi pula? Ada orang kata dekat kebun pisang tu ada jin pisang. Ada jin pisang. Saya kata pada dia, setahu aku jin pisang yang hari Jumaat, time orang berdua, dia bantai pisang kat belakang. Tu jin pisang.
Dia kata tu bukan jin pisang, tu hantu pisang tak. Ini jin real. Jin tu kata, kamu nampak tak rimbunan pokok pisang kat sana tu? Nampak? Pergi sana, cari. Ada jantung pisang paling besar sekali. Ambil jantung pisang tu, buka. Dalam tu ada nombor. Cantik punya, kata jin. Atau saya tua lagi, abang-abang, oh kata orang tarik berambat Ustaz. Pergi tengok, memang betul Ustaz, ada jantung pisang besar. Saya buka, memang betul ada nombor. Jin tu tulis kot, tak tahu tak, tapi cantik nombor. Sambil bawa jantung pisang besar tu pergi depan jin tu kata, ingat pesan tu, kalau menang jangan lupa sedekah jariah. Ini kerja setan. Dah suruh orang buat maksiat, lepas tu sedekah jariah. Ya? Tak apa seluar pendek tapi sembahyang. Ni liberal hari ni kata wasatiyah yang taktik. Tak apa rambut color. Tak apa janji baca Quran. Tengok rambut telefon merah, perang, tak apa asal baca Quran. Ada kita jumpa rambut merah tuan-tuan, pakai selendangnya, tu dia, untuk promo. Tapi baca Quran, nombor mana? Ada. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Memang mula orang menengok. Tapi bila keluar, aurat tidak tutup. Ada. Tuan-tuan, kita diserang hari ini dengan banyak-banyak pemikiran. Termasuklah cerita judi ni. Akhirnya dia kata, sahabat saya kata, Ustaz, judi tak apa, sebab Allah tahu kita susah. Jadi side income kita berjudi. Itu usaha juga, sebab nak neka ekor tu bukan senang. Nombor nak teka bukan senang. Duit air, cari jin sana, jin sini. Kawan saya kata boleh, syarat dia selawat dia 3 kali. Tuan-tuan, please, hidup kita di dalam dunia ini mesti ikut sunnah Nabi. Kalau tak, kita berbohong di atas nama Nabi. Maka saya ulang balik, tuan-tuan, mestilah yang pertama menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Yang kedua, memasukkan kegembiraan di hati orang lain. Yang ketiga, menghilangkan lapar, tuan-tuan, sebagaimana Nabi SAW buat pada ahli sufah, orang miskin. Dan tuan-tuan, seterusnya, apa dia? Menghilangkan kesusahan ataupun membayarkan hutang pada orang yang terpaksa berhutang. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya saya nak cerita satu cerita tentang Islam kita. Sama ada kita Islam mengikut Nabi, mengikut syariat Allah ataupun tidak, tuan-tuan. Pak Aman yang hari ini yang sedang menyerang manusia yang bernama orang Melayu. Satu masa, tuan-tuan, saya pernah pergi berkursus di satu pulau. Ceritalah. Jadi pulau ni, tuan-tuan, dia ada resort, dia ada spa. Cantik. Saya yang datang kursus ni semua guru agama lah. Termasuk aku. Dia datang tu yang berjumpa pada tuan-tuan, serban sengit ni jalan. Sampai di pulau, kami disambut dengan kereta macam kereta KD, main golf tu. Beg tu letak atas tu, kami diiringi oleh orang yang pakai baju batik bunga-bunga. Aku tengok dah apa cerita Fantasy Island zaman 80-an. Jangan tengok lah. Dia ada orang pendek. The plane. Cuma tak ada perempuan lari gelik je lah. Awal, alora je. Tetapi mati Allah, di situ ada kolam renang. Cantik kolam renang dia. Minggu tu memang pelancong orang putih tak mandi. Sebab dia menengok ustaz-ustaz pakai jubah belaka baring dekat atas bangku. Orang putih tu tengok, astagfirullahaladzim. Di tepi pantai ni, tuan-tuan, dia ada satu bangunan premis namanya Bar Beach. Bar Beach ni, tuan-tuan, apa dia? Bar pantai. Jadi bila kita kami tak ada program, kami pun pergilah dekat bar pantai tu. Dengan akar rulianya, bulu apa semua tu, tengok orang kita tengah gelap-gelap. Kami pun, tuan-tuan, bila ustaz ni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan kuasa yang ada. Kuasa tak ada. Aw bil lisan, fa in lam yastati' fa bil lisan. Kalau tak boleh, maka dengan lisan nasihat. Yang ni kalian. Fa in lam yastati' fa bil qalbihi, atau kami boleh ambil tindakan dengan hati, tengok tak redha. Wa zalika ad'al fi iman, itulah iman yang paling lemah. Kami tengok iman yang paling lemah, kami pun sembang dengan buah tenda tu, tanya, kenapa mesti ada buah dan arak ni, sedangkan premis ini orang Melayu yang punya, orang Islam. Senang dia jawapan dia, tuan-tuan, kerana kalau tak ada arak, pelancong tak datang. Otak orang sekarang kan. Betul ke mandit macam tu? Betul ke, tuan-tuan? Kita takut bukan pelancong yang minum. Macam pelancong, rambut perak, mata biru. Tapi bila kita tanya, how are you? What you do? Where you come from? Dia tengok aku, dia jawab, apa? Ngapa? Siapa? Orang sekepor pun. Ya Allah, sekepor aku gurau dia. Ini yang berlaku hari tuan-tuan. So, marilah sama-sama tuan-tuan yang mencintai Rasul, bukan semata-mata cinta hanya menyambut maulid Rasul, tapi cinta dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, daripada benda yang boleh dengan benda yang tak boleh. Kita kena sensitif dan ikuti. Jadi tuan-tuan, sebelah akhir lagi, banyak kali sebelah akhir tak ada habis lagi. Ini betul-betul punya habis. Dan saya kata tadi, datang bersama dengan saya, rombongan Cik Sofi yang minta izin ikut saya. Sebab Cik Sofi ni pakar penapis air. Dalam bab penapis air, dulu dia kerja dengan orang Cina. Sekali tak mula dia nak buat sendiri, dan kilang dia dibuka sendiri tuan-tuan di Batu Gajah, di Kampung Pisang. Tapi orang sana tak panggil Kampung Pisang. Aku tak tahu kenapa, sebab dia kata tak apa cerita zombie Kampung Pisang. Jangan awak. Dia kilang tuan-tuan, dan kilang ni baru-baru dilawat oleh Kementerian Kesihatan untuk mengeluarkan sijil KKM. InsyaAllah coming soon, tak lama lagi. Sebab prosesnya banyak tuan-tuan, dia pun cek proses betul-betul. Dan ini telah melalui proses osmosis. 3 kali dibersihkan, mineral ni pun tak ada tuan-tuan, dan elok untuk orang sakit buah pinggang minum air. Dan bukan itu saja tuan-tuan, hari ini telah dibacakan oleh saya sendiri dengan ayat-ayat Raqiyah, membatalkan sihir, merapatkan hubungan suami isteri, dan kita doakan agar Allah menyembuhkan penyakit. Kerana ini adalah kita hadis Nabi pernah buat pada sahabat. Ada orang marah tuan-tuan, dia kata saya apa jampi kat hotel ni, pergi jampi pangan cenderuh tu, aku nak tajam tuan-tuan. Jampi kat pangan cenderuh, semua orang boleh dapat jampi ustaz. Kalau otak kamu. Dalam rahmat Allah, bukan niat untuk mencari kekayaan, ya. Saya pun bacakan untuk Cik Sofi, tuan-tuan. Cik Sofi ni niat dengan jualan ini RM2, tuan-tuan. Tak nak RM2. Tuan-tuan bagi RM2, dapat botol, dapat barang, dapat air. Dengan gambar aku sekali. Tak gambar tak boleh bakar. Orang tanya kenapa gambar ustaz, tak gambar orang lain. Boleh bubuh gambar orang lain. Bubuh gambar era Fazira, boleh ibu-ibu. Tapi kalau bubuh gambar era Fazira, Pak Haji ni tak minum. Dia kokok tak gambar tak sampai balik. Jenuh aku pula menang dia je nanti. Boleh tuan-tuan ya? Untuk insyaAllah kali ni, hujung tahun ni, kita bagi duit ni pada mereka yang nak beli peralatan sekolah yang tak mampu. Sumbangan daripada tuan-tuan. Berubat sambil beramal. Dan Cik Sofi kat tuan-tuan ada bawa minyak aroma terapi wangi. Juga dibacakan dengan ayat-ayat Raqiyah daripada Al-Quran. Dan tuan-tuan macam Allah, ubat ini kita doakan agar Allah membatalkan sihir suami isteri. Yang suami bila tengok isteri mengamuk, bergaduh, nak berkokok dan sebagainya, kita sapu minyak ni urut, doakan berbaik-baik semula, insyaAllah. Dalam Allah, minyak ni sesuai untuk orang yang tidur berasingan lama dah, 8 tahun tak tidur sekali. Siapa yang waktu itu angkat tangan? Ada nak buat pengakuan? Taklah. Kalau ada, tak apalah. Ya, yang seorang tidur dalam bilik atas katil, seorang lagi dekat dapur celah tonggas. Jadi boleh guna minyak ni ibu, urut. Mudah-mudahan malam ni bergelempang mata katil, insyaAllah. Siapa dulu nak urut ustaz?
Wan Tusun balik Arab. Sebab ada isteri yang telefon, dia kata, Ustaz, minyak tu okey dah, tapi siapa nak urut dulu? Suami kata, aku dulu, aku suami. Saya pun ikut Ustaz, isteri saudara urut, dibantai tidur sampai subuh Ustaz. Saya tak diurutnya. Jadi bapak bergilir-gilir insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih kepada ahli surau, terima kasih kepada jawatan kuasa surau atas kuasa sambutan di atas jemputan saya pada malam ini. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkati dan menjadikan kita orang-orang yang beriman insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, sekiranya kami berada dalam kekeliruan, berilah hidayah kepada kami. Sekiranya kami sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit kami. Sekiranya kami berada dalam kesempitan wang, ya Allah, Kau bukakan rezeki kepada kami. Sekiranya kami, ya Allah, ditimpa bala bencana, ya Allah, Kau berikanlah kesabaran kepada kami. Allahumma ya Allah, tetapkanlah kami, hati kami dalam Islam, istiqamah dalam menyokong perjuangan Islam, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan masukkanlah kami ke dalam syurga yang kekal abadi bersama kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.